Sapasito, selamat kembali semua. Apa kabar geng-geng Sarawak? Hari to kita nak kupas satu topik yang agak mendalam tapi sangat-sangat penting. Kita nak cerita pasal kebangkitan atau resurrection. Tapi ini bukan pasal cuti semata-mata tau, tapi pasal kuasa sebenar yang ada di sebaliknya. Okey, jom kita jujur dengan diri sendiri. Kita semua pernah rasa macam ni kan? Rasa macam tayar kereta tu terlekat dalam lumpur. Kita tekan minyak, tayar pusing-pusing, tapi seat ke mana-mana pun. Rasa stuck. Mungkin benda ni jadi dalam perkahwinan. Yang dulu manis, sekarang dah mula rasa tawar. Atau dalam kerja, rasa macam dah sampai jalan mati, tak ada kemajuan. Dan yang paling teruk, bila emosi kita sendiri dah rasa macam nak burn out. Macam bateri telefon tinggal 1% je lagi. Letih kan? Dan inilah yang kadang-kadang buat kita keliru. Dalam gereja, kita raihkan kemenangan terbesar, kemenangan Yesus atas maut. Tapi bila kita balik rumah, dalam realiti harian kita, kenapa rasa macam kita tengah kalah? Jadi macam mana kita nak sambungkan jurang antara teori yang hebat ni dengan realiti hidup kita sehari-hari? Jawapannya, semuanya bermula di satu tempat. Bukan dekat luar sana, tapi ia bermula di dalam kepala kita. Jom kita selami medan perang yang pertama dan paling penting, minda kita. Ya, betul. Peperangan terbesar untuk kita alami kuasa kebangkitan ni berlaku di dalam minda. Apa yang kita fikir, apa yang kita pilih untuk fokus, itulah yang akan menentukan pengalaman hidup kita. Kita tengok contoh Peter. Satu saat, dia dapat wahyu terus dari Tuhan, mengaku Yesus tu Mesias. Memang hebat. Tapi, tak lama lepas tu, bila Yesus mula cakap pasal penderitaan dan salib, fikiran Peter terus beralih. Tiba-tiba dia dah mula fikir pasal keselesaan diri, bukan lagi misi Tuhan. Nampak tak betapa cepatnya fikiran kita ni boleh tergelincir? Pedas betul kata-kata Yesus tu kan? Tapi ini menunjukkan betapa seriusnya perbezaan antara pemikiran Tuhan dengan pemikiran yang hanya berpusatkan diri sendiri. Minda kita ni boleh jadi kawan baik, tapi boleh juga jadi musuh terbesar kita. Okey, dari minda, kita beralih ke satu idea yang mungkin kedengaran pelik sikit. Konsep burnout atau penderitaan yang sebenarnya ada tujuan. Bunyinya macam tak logik kan? Mestilah, siapa yang tak nak hidup senang? Semua orang nak berkat, nak elak masalah. Itu memang lumrah manusia. Tapi, persoalannya, adakah jalan yang senang tu sentiasa jalan yang terbaik untuk kita? Nah, ini contoh terbaik. Muhammad Ali, seorang jago tinju, dia faham benda ni. Untuk jadi juara, mesti ada penderitaan. Mesti lalui latihan yang menyakitkan. Kesakitan tu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi sebenarnya untuk melayakkan kita. Jadi, prosesnya memang jelas. Mula-mula ada latihan. Dalam latihan tu akan ada rasa sakit. Dan selepas itu, barulah datang hadiah. Tak ada jalan pintas. Jadi, kesakitan yang kita rasa tu, anggaplah ia bukan hukuman, tapi satu proses kualifikasi. Tuhan sedang melatih kita untuk jadi juara dalam hidup. Sekarang, mari kita masuk ke satu lagi konsep yang memang boleh buat kepala kita pusing sikit. Iaitu, untuk kita benar-benar mengalami kehidupan yang baru, kita kena belajar untuk mati terlebih dahulu. Apa maksud mati ni? Contoh paling senang, bayangkan kita tengah bergaduh dengan pasangan. Dia tengah marah-marah. Ego kita, nafsu kita terus bisik. Lawan balik. Jangan mengalah. Tapi untuk mati kepada ego tu bermaksud kita memilih untuk diam, kita memilih untuk bersabar dan kita memilih untuk memaafkan. Itulah maksudnya. Analogi ni sangat jelas kan? Cuba bayangkan ikan di sungai. Ikan yang hidup, dia akan sentiasa berenang melawan arus. Hanya ikan yang dah mati saja yang akan hanyut ikut arus. Hidup kita pun macam tu lah. Arus dunia, arus nafsu kita, sentiasa nak tarik kita ke arah yang salah. Jadi, apa bukti sebenar kita ni hidup secara rohani? Bukan sekadar cakap-cakap, tapi bila kita mula melawan arus tu. Setiap kali kita berjaya menentang nafsu kita, itulah tandanya kita benar-benar hidup. Bila kita mula melawan arus, kita akan sedar ada pertembungan antara dua standard yang sangat berbeza. Standard yang ditetapkan oleh dunia dan standard yang ditetapkan oleh Tuhan. Godaan yang paling besar hari ini ialah untuk mengaburkan kebenaran. Kita macam cairkan sikit prinsip kita supaya lebih mudah diterima orang ramai. Supaya kita nampak cool, nampak moden dan tak ketinggalan zaman.
Kisah perempuan dengan botol minyak wangi alabaster ni memang sangat hebat. Di mata orang lain, ikut standard dunia, perbuatan dia tu satu pembaziran yang melampau. Tapi di mata Yesus, ia adalah satu perbuatan penyembahan yang teramat cantik. Nampak tak betapa berbezanya standard mereka? Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak hidup ikut standard Tuhan yang tinggi ni? Macam mana kita nak ada kekuatan untuk terus lawan arus? Jom kita lihat dari mana datangnya kuasa yang sebenar. Kalau kita cuba buat semua ni, jaga minda, hadapi penderitaan, mati pada ego, tapi kita guna kekuatan atau willpower kita sendiri, apa agaknya akan jadi? Saya boleh garanti kita akan kalah. Mungkin bukan hari ini, tapi cepat atau lambat, kita akan penat dan akhirnya putus asa. Nah, inilah kuncinya. Sumber kuasa kita bukan dari dalam diri kita, tapi dari Roh Kudus. Alkitab cakap, bila kita berjalan mengikut pimpinan Roh, maksudnya kita sentiasa bergantung padanya, sentiasa dengar suaranya, maka secara automatik kita tidak akan lagi menuruti keinginan nafsu kita. Fokus kita dah beralih. Okey, sebagai kesimpulan, mari kita fahamkan semula benda ni. Kebangkitan Yesus, ia bukan sekadar satu peristiwa yang berlaku 2000 tahun yang lalu. Ia bukan sekadar fakta dalam buku sejarah yang kita hafal. Sebaliknya, ia adalah satu kuasa yang dinamik yang tersedia untuk kita semua di sini pada hari ini. Kuasa untuk membangkitkan semula mana-mana bahagian dalam hidup kita yang dah terasa mati, mungkin perkahwinan kita, kerjaya kita atau semangat kita. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan bersama-sama. Adakah kita sanggup lepaskan apa yang kita rasa bagus mengikut standard kita sendiri demi untuk menerima sesuatu yang jauh lebih mulia dan gemilang mengikut rancangan Tuhan? Fikir-fikirkanlah.